Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. So hari ini kita bersiaran di pot biasalah, air tengah pasang. So kita tengoklah kalau ada rezeki pada hari ini, alhamdulillah. Kita santai-santai saja, kita pakai umpun-umpun. So kita tengok kalau ada rezeki, kita cari lauk lah hari ini. Waktu ni kita datang pun waktu ni dah air tengah pasang dah petang lah. Lebih kurang dalam pukul 3.30 begitu lah. So kita tengoklah, mancing sekejap je. Nanti kita ni, saya tengah memancing di sana dan saya di sini. So kita tengoklah pada sahabat-sahabat semua, semoga sahabat-sahabat semua ceria selalu bersama keluarga dan terhibur menonton video saya kali ini. So kita terus memancing dan kita akan update selanjutnya. Okey, lanjut. Ada tak? Ikan apa yang kecil kot. Serai dia, duri kot. Ikan tanda. Anak lah. Adah, kita lepas kalau balik. Ni tanda. Biar besar. Biar besar. Okey, lanjut. Okey, start off kamera ikan tanda. 3 jari. Okey, lanjut. Oh, baling. Kita tengok apa yang kena lepas ni. Okey. Air tengah pasang. Apa ikan tu? Oh, tanda lagi. Hai, lama tapi kecil ya. Sayang lah. Kecil. Tu dia. Ha? Merah. Okey, lanjut. Yang kena. Pakai ikannya. Okey, kenyang. Ikan duri. Kita lepaskan balik. Tengok apa yang kena. Okey. Pakai ikannya. Ikan duri ke? Macam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Tengok apa yang kena. Oyo, alhamdulillah. Tebai pipi pula. Alhamdulillah. Lanjut. Apa yang kena dia? Itu. Ada serat kot. Tu. Kau sikit. Okey. Cepat. Cepat lagi sikit. Padu. Ikan apa? Belukang. Ikan belukang padu. Belukangnya okey. Nanti kita lepas kepada belukang ni. Alright. Ingatkan ikan sisik tadi ya. Alright. Dapat lagi tu. Belukang kah? Oh, gerut-gerut. Bolehlah, ada saiz. Ada saiz. Okey, lanjut.
Kita tengok apa yang kena. Ni tak besar ni. Gerut-gerut kot. Tak apa ni lah. Tak kuat. Anak gerut-gerut. So kita lepas lah. Tak besar. 2 jari. Okey. Okey, lanjut. Okey, kita tengok apa yang kena. Ikan kecil ni, tak ada kuat tarik lah. Yalah, anak gerut-gerut lagi. Anak gerut-gerut saja ni. Kita lepaskan balik lah. Kita lepaskan balik. Alright. Lanjut. Tengok apa yang kena. Alright. Apa yang kena. Oh. Gerut-gerut boleh tahan ya? Alright. Lanjut. Cantik. Besar juga. Okey. Gerut-gerut. Lanjut. Tengok apa yang kena dia. Oh, anak gerut-gerut. Kita lepaskan balik. Lanjut. Apa yang kena? Oi. Buat. Dengan belukang lagi sudah. Lain macam tu. Sini. Kerapu. Kerapu. Tu dia. First time. Hari ini dalam sejarah. Kita target kerapu. Padu juga kerapu. Kerapu. Okey, lanjut. Aduh, rezeki. Okey, kita tengok apa yang kena. Allah lucut. Tak, ada lagi. Tengok apa yang kena. Straight ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tebal pipi. Tebal wal pipi. Tu dia. Padu juga ikan. Tu dia. Saiz. Ayo pasang. Kita tunggu sekali lagi. Kalau tak ada, kita balik. Okey. Tengok. Okey, kita tengok lagi. Kalau ada rezeki. Alright. Kita tunggu. Lanjut. Tu dia. Pengawal keselamatan. Kita tengok apa yang kena. Kena ke tak kena ke tak tahu. Kita tengok. Ringan je. Memusing. Aduh, memusing ikan gerut-gerut kena mata. Okeylah. Kita lepaskan balik lah. Kena mata sikit nasib baik lah. Kalau tidak buta dia. Pasal. Alright. So, lanjut. Kita tengok apa yang kena. Kelabu pula dah. Sikit. Cepat. Merayap dia. Ada kemari. Lah belukang. Duri. Nanti kita lepaskan balik. Okey sahabat. Okey, kita cakap ni lah saja acara aktiviti kita pada hari petang ni. Ya. So kita tamatkanlah. Air pun dah pasang. Ni isteri saya pun dah lalah. Dah habis dah umpan. So kita pun nak balik. Okey, alhamdulillah lah sahabat, ada juga rezeki hari ni. Santai-santai saja ada rezeki, alhamdulillah ada. Tapi tak sangka juga ada kerapu pula kita dapat petang ni. Kerapu. Isteri saya dapat kerapu, rezeki dia. Okey sahabat. Kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang ke channel saya.
Ya. Selamat datang ke channel saya, dan juga jangan lupa bantu saya dalam subscribe dan share serta beri komen. Okey, kepada sahabat-sahabat yang dah subscribe tu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga sahabat-sahabat semua dipanjangkan usia dan juga dimurahkan rezeki, gembira bersama keluarga. So, tanpa buang masa lagi, nanti kita akan tunjuk hasilnya. Ya, okey. So, kita jumpa lagi di dalam video. Assalamualaikum. Okey sahabat, inilah hasilnya hari ini. Alhamdulillah kita dapat tanda sebab pipi. Ni dia kerapu lah. Tak pernah dapat kerapu ni, kita dapat kerapu. Tahan juga. Kemudian dia ada guru-guru dia pun, dan juga ada tanda jugalah ni. Okey, alhamdulillah sahabat. Rezeki hari ni. So kita jumpa lagi di dalam video. Assalamualaikum.